Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazruddin Abdul Razak. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japet. Bermula tahun ini, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS memperkenalkan penggunaan sistem QR Pay Bank Islam Malaysia bagi memudahkan umat Islam di negeri ini membuat pembayaran zakat fitrah. Terdahulu Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Yahya Hussein berkata, kaedah itu wajar bagi memudahkan urusan pembayar zakat tanpa perlu membawa wang tunai selain mengurangkan risiko keciciran. Jelasnya penggunaan kaedah itu juga adalah selaras dengan matlamat kerajaan untuk mendigitalisasikan perkhidmatan agensi kerajaan terutama di negeri ini. Pembayaran zakat boleh dibuat dengan melayari laman web rasmi MUIS atau portal Zakat Sabah dengan beberapa medium pembayaran antaranya online banking, e-wallet dan QR Pay dengan kadar fitrah ditetapkan kepada RM7.50. Untuk makluman, pada tahun 2024, pihak MUIS merekodkan pungutan zakat harta dan zakat fitrah berjumlah lebih RM135 juta dengan pembayar zakat fitrah seramai lebih 1.6 juta orang, meningkat sebanyak 0.33% berbanding tahun 2023. Dalam pada itu, bahagian zakat dan fitrah MUIS juga telah berjaya membuat agihan zakat berjumlah sebanyak lebih RM147 juta kepada 114,044 penerima golongan asnaf. Sementara itu, lebihan zakat yang tidak sempat diagihkan pada hujung tahun 2024 telah mula diagihkan pada awal tahun ini. Sekian 3 minit bersama Japen. Dapatkan info semasa perkembangan Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japen Sabah. Seiring dengan kemajuan digital, saksikan susunan dan pilihan program-program menarik. Menuju kepada skop yang lebih luas, lebih dalam daripada Anjani Perdana Menteri Malaysia pada dari segi semasa di sekolah secara langsung. Malaysia Madani, profesional teater keropok ada yang kembali ke sekolah 2024. Itulah dipikir kami sendiri. Bersama saya Nazruddin Abdul Razak. Saya Majuni Hamzah Zainal, Sunday Grace, Sharon Tung, dengan kerjasama Ayub yang tinggi. Contohnya di tempat kita berdiri sekarang. Pada hari ini saya ingin berkongsi yang logik dan betul itu. So, awas, kamu kena tipu ya. Ada 3 tips pembakaran sampah. Iya, yang kita ketiga, Menta Oliver Putus. Saya memang bila Kanal Cerita Podcast Japen Sabah. yes, dengan persekutuan pun dengan Kalau tidak, bukan gambar laut. Di laut ya. Pernah kita dapat pusing. Baru laut ni adalah musim hijau, musim yang banyak hujan. Tetapi orang awam dia peneraju komunikasi kerajaan yang berwibawa, menemani hari-hari anda. Japan kini digital.